Radio Klasik, menggait kenangan. Radio Klasik menggait kenangan. Ia tak sabar meneruskan lagi pertemuan untuk petang kali semasa hari ini. Inilah masanya untuk saya mengajak saudara sekali lagi kita memanfaatkan waktu petang ini memiliki perkongsian habis ilmu di udara. Rancangan Mustaqim dengan kerjasama penyiaran JAKIM dan telah disunting untuk terbitan siaran petang ini oleh penerbitnya Rafi Zaid dan untuk rancangan Mustaqim petang ini. Tajuk yang menarik kita akan bersama-sama dengan Yang Berbahagia Ustaz Haris Ismail, iaitu dengan tajuk Hidup Seorang Ibu. Ayo sama-sama kita manfaatkan waktu mengikuti perkongsian istimewa Mustaqim di Radio Klasik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kita nak bercerita tentang doa seorang ibu. Saya jamin dan pasti anda-anda yang mendengar semua ada ibu. Kalau tak, tidak lahirlah anda ke dunia. Baik, bila kita sebut tentang nilai
ataupun martabat seorang ibu, Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan panduan betapa tingginya nilai seorang ibu dalam Al-Quran. Allah sebut apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini sebut tentang ibu bapa. Baik, yang pertama sekali Allah SWT bagi tahu, jangan kamu mensyirikkan aku, jangan kamu menyembah selain daripada aku. Dan nombor dua adalah kamu perlu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu, especially siapa? Ibu kita. Macam mana sekalipun hidup kita hari ini dengan keluarga kita, dengan isteri ke, dengan anak-anak ke, ibu bagi seorang suami itu, bagi seorang lelaki itu yang paling utama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Allah suruh kita doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allah SWT sebut kepada kita, suruh kita sentiasa doa dekat ibu bapa kita. Jadi kalau hari ni ada antara kita yang bercakap kasar dengan mak ayah kita, ini satu benda yang mungkar besar. Dan kemungkaran ini diletakkan selepas daripada apa? Selepas daripada kamu mensyirikkan Allah. Sebab Allah sebut tadi, jangan kamu syirikkan aku. Yang kedua, buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Nak bagi tahu ni peringkat ataupun dosa yang bila kita cakap sekalipun, dalam Quran pun sebut wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan jangan kamu sebut sekalipun, dan muliakan. Sebanyak kita hidup bagi seorang lelaki dan orang perempuan itu berbeza sikit. Ada orang lelaki yang menyayangi kita, yang mendidik kita, daripada kita tak tahu apa-apa sampailah kita boleh bercakap, sampailah kita jadi siapa yang kita ada pada hari ini. Tidak dapat dinafikan ibu antara penunjang ataupun permulaan. Saya dulu mak ajar baca Quran sampai hari ni ingat. Mak kutih kita, kan kadang-kadang geram buat kita tarik rambut kita, tarik manja-manja lah, bukan tarik kasar-kasar kan. Mak kita dengan kasih sayang dia mendidik kita sampai kita jadi seseorang yang mana kalau dia tidak ada di dunia pada hari ini. Dalam hadis Nabi yang semua tahu, Nabi SAW sebut, Iza mata bani Adam in qata' amaluhu illa min salas. Matinya anak Adam, maka terputus semua amalan dia kecuali 3. Antaranya apa? Walad salih, anak yang soleh yang mendoakan kedua bapa dia. Jadi kalaulah ini amalan yang tidak akan putus, apakah alasan kita untuk tidak menghormati mak bapak kita? Apakah alasan kita untuk tidak menyayangi ibu dan mak kita lebih daripada perkara-perkara yang lain? Bukan yang wajib kita sayang, yang paling utama apa dia yang pertama? Ya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Kita mesti menyayangi Allah dan Rasul itu. Selepas daripada Allah dan Rasul, siapa anak lelaki? Siapa wahai suami? Tidak dapat dinafikan adalah ibu, mak, ummi. Macam saya panggil ummi kan. Jadi ini adalah insan yang mana doa dia dalam kitab-kitab, setengah kitab menyebut, kalau tak silap saya dalam Riyadhus Salihin ada juga menyebut, ulasan dalam kitab Fadilah Amal juga menyebut, doa seorang ibu adalah seperti mana doa seorang Nabi pada umatnya. Ini bukan satu perkara yang kecil para pendengar sekalian. Peringatan buat diri saya sendiri. Saya pun dah rasa rindu ke ibu saya ni. Tapi tak apalah. Ini adalah satu perkara yang perlu kita laksanakan. Kalau ada sekali bila kita lepas solat, terutamanya mereka-mereka yang jauh daripada keluarga, mereka perlu kita sentiasa, walaupun tak dapat balik jumpa dengan mak ayah, doakanlah dalam doa kita. Mintakanlah supaya mereka ini berada di tempat yang baik. Kalau sekalipun dah mati, dah meninggal dunia, maka doa ini tidak ada hijab, diterima seterusnya. Allah tidak akan pernah menyekat doa-doa anak yang soleh-soleh untuk mak bapaknya. Maka oleh sebab yang demikian, anak-anak yang soleh, suami-suami yang soleh, doakanlah untuk mak, doakan untuk ayah. Hikmat kepada mak ni, kalau ada peluang untuk khidmat kepada mak. Rida Allah fi rida'il walidain wa sakhatillahi sakhatil walidain. Dalam hadis ataupun mafhumnya memberitahu bahawasanya reda Allah itu berada pada reda mak ayah kita, dan marahnya Allah itu berada pada marahnya mak ayah kita. Oleh sebab yang demikian, kalau ada kalanya kita tersilap langkah dengan mak ayah kita, tak dapat dinafikan kita pun manusia biasa, dan mungkin kita tersalah cakap, terkasar bahasa dan sebagainya, maka kita minta ampun kepada mak ayah kita. Cakapkan, mak saya ni silap, saya tahu mak insan yang paling penting dalam hidup saya. Tanpa doa mak, saya tak boleh nak buat beberapa perkara ni. Saya tak boleh nak jalankan kehidupan saya seberkat ini tanpa doa. Jadi kepada semua insan yang mendengar, tak kira lah umur berapa, awak tua ke, awak ustaz pun sahaja, awak punya posisi di dalam syarikat yang paling besar sekalipun, mak tetap mak. Doa seorang ibu lebih gagah daripada semua doa-doa orang yang ada di dunia ini. Semua insan-insan yang ada nak dibandingkan dengan doa ibu kita, tidak ada bandingan, tidak ada perumpamaan. Jadi oleh sebab yang demikian,
carilah peluang, hikmatlah untuk mak kita. Yang mana dah tak ada, doalah untuk mak kita. Sesungguhnya mak ini seorang insan yang mulia. Bukan saja dia meninggalkan, kalau anak hari ni yang mana yang doa, baguslah. Yang mana yang tidak berdoa untuk mak, ingat dulu siapa yang ajar anda bercakap, siapa yang ajar anda untuk bagaimana cara untuk solat, baca Al-Quran. Walaupun bukan hal ukhrawi sekalipun, hal duniawi, yang ajar bawa basikal, yang ajar beri manfaat kepada anda. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW. Sebaik-baik manusia adalah orang yang yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Saya nak tanya, siapakah insan yang paling banyak memberi manfaat dalam hidup anda kalau bukan ibu bapa anda? Jadi ambil masa hari ini, kalau dah lama tak telefon mak, ataupun kalau dah lama ada problem dengan mak, minta ampun. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala amat menyukai mereka-mereka yang berdoa kepada mak ayah dia. Saya ulang sekali lagi ayat Quran tu. Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyuruh kita memahami kedudukan mak kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Kita sama-sama doa dan kita sama-sama minta supaya Allah letakkan kita ni, wahai manusia, dalam kalangan mereka yang berbuat baik kepada ibu bapa kita. Kerana ibu bapa ini adalah insan yang mulia, dan bila kita buat baik kepadanya, dia bukan saja membahagiakan ibu bapa kita, tetapi dia membahagiakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya Allah akan hidupkan kita dalam keadaan yang baik. Saya akhiri dengan satu ayat Quran. Allah SWT berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Wahai manusia yang berbuat baik, tak kira lelaki ataupun perempuan, syarat dia mesti beriman. Nescaya Allah akan hidupkan dia dalam keadaan yang baik. Buat baik pada mak, insya-Allah. Buat baik pada ayah, insya-Allah Allah SWT akan beri satu kehidupan yang lebih baik kepada kita, apa yang kita ada pada hari ini. Baik, kepada para isteri pula, kita sentuh banyak tadi kepada para suami, tapi kepada para isteri ataupun anak perempuan lah, memanglah sedikit sebanyak ianya telah berubah bagi orang perempuan. Kenapa kita tahu bahawasanya ketaatan itu lebih diutamakan dari diri seorang perempuan ini kepada suaminya berbanding pada ibu dan ayah dia. Tetapi tidaklah juga boleh kita kata kita abaikan terus mak bapak kita. Jangan kata, oh aku dah kahwin, aku kena tinggal mak ayah aku. Tidak, Islam tidak mengajar sebegitu. Walaupun hadis Nabi SAW menyebut tentang iza sallati mar'atu khamsaha wa sawmat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhili jannah min abwab ma syi'ta. Nabi SAW bagi tahu, orang perempuan ni dia buat 4 perkara ni, maka dia boleh pilih daripada mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Yang pertama sekali apa dia? Iza sallatil mar'atu khamsaha. Dia solat 5 waktu. Dia cuba cukupkan solat dia. Kita tahu orang perempuan susah untuk mengamalkan ataupun mencukupkan solat dia kerana Allah bagi cuti pada dia. Jadi kalau dia cuba sebab sedaya upaya, maksudnya dia tak lengahkan. Kalau hari ni dia kata dia dah kering ataupun minta maaf cakap dia dah bersih, maka dia cepat-cepat amalkan tanggungjawab dia, pergi solat. Ada orang dia lengah, dia tahu takut ada lagi, padahal dah tak ada lah. Tapi dia buat juga, maka ini adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan oleh orang perempuan. Yang kedua, wasaumat syahraha, dia puasa cukup. Puasa ini puasa pada bulan Ramadan lah, tetapi dia menggantikan puasa dia selepas Ramadan. Ada orang, dan kita pun tahu orang perempuan pada bulan Ramadan ada kalanya dia tidak boleh puasa dengan cukup. Dan bila dia ambil inisiatif untuk ganti dan dia mencukupkan puasa dia, maka ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Dan yang seterusnya adalah wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Yang ini dia menjaga kehormatan diri dia. Dia tak buat perkara-perkara mungkar belakang suami dia dan sebagainya. Maka nescaya ini adalah satu tuntutan bagi orang perempuan dalam agama. Dan yang terakhir sekali adalah wa ata'at zawjaha, dia mentaati suami dia. Jadi selagi mana suami itu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, maka boleh dia taati. Tapi kalau katakanlah dalam sebulan dia minta nak jumpa dengan mak dia sekali, dia tak bagi, maka ini adalah satu perkara yang boleh dibincangkan. Walaupun wajib taat kepada suami, tetapi dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ialah nak menyambung silaturahim dengan mak sendiri depan orang lain, maka di sini ada peluang ataupun ruang Islam beri untuk bincang, dan ada baiknya jumpa dengan mak kita, minta mak ni doa untuk keberkatan rumah tangga kita. Wallahu alam. Sekadar itu saja pada kali ini bersama saya Ustaz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan anta laha ahlu wa huwa laha ahlu.
Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Demikian dari saudara penerangan yang disampaikan oleh pelbagai Ustaz Haris Ismail dengan tajuk Doa Seorang Ibu untuk rancangan Mustaqim dengan kerjasama penyiaran JAKIM dan telah disuntik pemerintahan siaran petang oleh penerbitnya Robi Singh. Jangan lupa untuk sentiasa ikuti rancangan Mustaqim yang kami keluarkan setiap petang 6.45 minit petang. Istimewa di Radio Klasik. Petang dan awal malam saudara dengan lagu-lagu indah yang tiada Harap begitulah dan moga-mudahlah perjalanan hidup. jiwa saudara. Aku curahkan buatmu seorang. Radio Klasik menggamit kenangan.
Radio Klasik menggami kenyangan Ibana merentas zaman sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Untuk makluman Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak telah masuk waktu solat fardu maghrib di tempat saudara. Seterusnya Kuala Terengganu 7.11 minit malam, Kuantan Pahang 7.15, Kota Baru Kelantan 7.13. Johor Bahru Johor 7.14, Bandar Raya Melaka 7.19, Georgetown Pulau Pinang 7.22, Seremban Negeri Sembilan, Rustam Kedah, Perlis, Ibu Perak, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dari Radio Klasik.
Nikmati lagu-lagu indah, menemani perjalanan saudara, hanya di Mutiara Klasik. Bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media, inilah kami, Radio Klasik untuk pertemuan malam ini. Bertemukan saya, Azlan Omar, yang akan terus menemani malam saudara. Kita dah malam sebetulnya melangkah melepasi pukul 7, bermakna kita dah masuk ke sesi malam ataupun orang dulu kata senja gitu kan, waktu senja sekarang ini, waktu yang kalau masih ingat lagi zaman mak ayah kejar kita dengan ganting kayu ke, kalau belum lagi balik rumah, inilah dia maksudnya, inilah dia waktunya. Baik, apa pun kita meneruskan lagi langkah pertemuan untuk malam ini. Terima kasih juga kepada kiriman-kiriman yang diterima malam ini melalui media WhatsApp Radio Klasik, terutamanya kiriman ucapan buat pasukan negara Harimau Malaya yang akan meneruskan rentak perjuangan malam ini mencari jaringan kemenangan lagi. Antaranya kiriman daripada Abdul GP malam ini, dikirim pantun. Katanya dari seberang perahu tambang, bawa limau buah semangka, gajah perang hampir tumbang jika harimau tidak leka. Perlawanan malam ini, 1 gol sudah cukup memadai. Yang penting barisan pertahanan mesti kental.
elakkan daripada ada jaringan daripada pihak lawan. Baik, Malaysia boleh. Baik, terima kasih Abang GP dan rakan-rakan yang lain untuk perkongsian kata-kata semangat yang dititipkan untuk pasukan Harimau Malaya. Baik, buat panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian untuk malam ini, dan diingatkan juga maksudnya nanti waktu salat fardu maghrib malam ini 7.20 malam. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal setia menggambar kenangan dengan dinamanya merentah zaman di sini di Radio Klasik. Mutiara Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya Ustazah Isfadiah. Saudara-saudari pendengar Tazkirah di Klasik, pernah tak kita dengar tentang pandangan yang mengatakan bahawa antara azan dan juga iqamah, maka di situ terletaknya mustajab doa. Jadi kalau kita nak mustajab doa, mudah dikabulkan doa, maka kita berdoalah antara azan dan juga iqamah. Tapi kita kena tahulah azan dia bila, kan? Kemudian bila pula iqamahnya, ya. Okey, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah." Maksud dia, bermula doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah. Jadi masya-Allah tuan-puan, kejap lagi nak masuk azan akan berkumandang. Jadi kita tengok di lokal kita, tempatan kita ni, kalau dah masuk waktu azan berkumandang, maka bersama-samalah kita angkat tangan kita, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita. Baik tuan-tuan dan puan, izinkan saya mengajak saudara-saudari semua pendengar Tazkirah di Klasik, kita berdoa dengan satu doa yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW daripada Abu Darda meriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, dan doa ini disebut oleh Nabi sebagai doa Nabi Daud. Jadi dalam hadis, kita tengok dulu hadisnya,
baca sama-sama doa tersebut ya. Wa'an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min du'ai Dawud yaqulu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal ladzi yuballighuni hubbak Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Okey, apakah maksud dia? Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara doa Nabi Daud adalah yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan amal yang dapat menyampaikan untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluarga dan air yang dingin. Jadi tuan-puan, Masya Allah, rupa-rupanya doa Nabi Daud ni yang kita patut belajar, yang patut kita ungkapkan adalah memburu cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat memburu cinta Allah, tapi kita nak kita juga dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah. Hush, payah tuan-puan, haru biru kalau kita ini dicintai oleh orang-orang yang tidak suka dengan Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi